je untuk satu pokok dah boleh kita guna untuk pokok-pokok kat rumah kita. Kita tak jual bunga lagi cik waktu ni. InsyaAllah petang nanti. Ya, petang nanti kita jual. Sekarang ni kita jual baja dulu. Keperluan dia dulu untuk rakan-rakan guna. Hari ni kita jual baja je dulu untuk rakan-rakan guna. Sebab kalau tak ada baja tak guna ada bunga kan. Nanti bila dah bunga habis memang dia nak kena baja balik. Ya. Saya tak lama dalam live ni. Lebih kurang dalam 5 minit saja. Nanti kita akan bersiaran lagi lah untuk sebelah petang untuk bunga-bunga ni. Pastikan di luar sana yang belum follow boleh follow kami. Boleh follow kami. Nanti kami akan live petang nanti untuk jual semua pokok yang ada lagi untuk rakan-rakan, dan kita akan post besok lah untuk pembelian hari ni. Begitu juga dengan baja ya. Tapi itulah yang rakan-rakan mungkin kita tanya baja apa yang kami gunakan untuk memastikan konsisten bunga berterusan kecantik.